Ini cerita ni ialah cerita macam mana first impression aku bawa diri aku ni macam mana dekat depan seorang bakal ibu mertua aku. Okay, sebelum nak pergi ke rumah dekat rumah area quarters Ikmal Noor ni lah kan, nak jumpa mak ayah dia ni, aku nervous tau dalam kereta. On the way tu aku nervous. Lepas tu kita orang singgah lah pergi, aku beli buah tangan sikit sebab mak aku kata datang rumah orang bawa buah tangan. Jadi kita singgah lah kat satu kedai. Aku belikan orang kata sikit buah tangan untuk mak Ikmal. Lepas tu waktu kat cashier nak bayar barang yang aku beli tu, aku nampak ada satu gula-gula. Gula-gula tu gula-gula macam puting tu, yang macam puting kita nyonyok-nyonyok tu. Gula-gula macam itu. Aku pun ambil tanpa memikirkan apa-apa. Aku ambil dalam kereta, aku kunyak, aku makan lah gula-gula tu kan. Aku macam orang kata nyonyok puting kan, macam gitu. Nyok sambil drive kan. Sambil drive tu apa semua sampailah di kawasan tersebut. Aku ni dah nampak dah Cik Noi dengan comelnya. Dan Cik Noi dengan comelnya lah berdiri kan. Aku dah nampak. Aku dah tak sabar nak turun kereta. Aku parking kereta, aku turun. Cik Noi pun dia memang greet aku baik. Cik Noi memang sangat-sangat menyambut kehadiran aku dengan sangat ramah lah. Aku pun senyum, orang kata memaparkan gigi-gigi aku yang tersusun ni kan. Aku pun senyum. Aku masuk balik kereta sebab kita nak pergi ke tempat lain. Jadinya masuk balik kereta, aku tengok cermin. Kau tahu aku punya bibir, keadaan bibir macam mana? Bibir aku biru disebabkan gula aku makan tadi. Aku tak perasan tau. Aku punya nervous, aku main turun kereta. Aku memang tak check diri aku dah. Memang lipstick apa tak pakai. Bibir aku biru ni dengan gigi lidah biru. Aku ni dah nampak macam perokok tega kau tahu. Kau bayangkan, Lu jumpa pula. Engkau jumpa bakal mak mertua kau ni. Kau jumpa seorang makcik yang sangat comel ni, yang memang ala-ala tengok dia comelnya. Tapi muka kau macam perokok tega. Assalamualaikum. Biru. Pernah tengok gigi lebam? Gigi aku lebam. Aku dalam kereta tu aku je, ya Allah, dalam first impression, dalam ni first time jumpa. Macam gitu image aku bawa. Ya Allah, malunya habislah orang keluar. Malu sebab aku. Lepas tu aku pun pakai lah lipstick. Kali kedua tu aku macam, minta maaf ya Cik Noi, bibir biru tadi makan gula, nervous. Lepas tu Cik Noi kata, alah tak apalah, makcik tak kisahlah, cantik aja. Aku macam, kau tengok, maksudnya kalau aku perokok tega betul pun rasanya Cik Noi terima. Me voy acercando hacia ti y te digo